Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini berita pilihan Telus Malaysia. Pihak yang mencadangkan agar lebih banyak lebuh raya dibina bagi mengurangkan kesesakan trafik perlu menyedari bahawa tidak kesemua pembinaan infrastruktur itu membawa keuntungan. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan menegaskan hampir separuh atau 12 daripada 33 konsesi lebuh raya mencatat kerugian bagi tahun berakhir 2024. Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya atau Maju Expressway, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1, Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA, Lebuh Raya Bertingkat Damansara Shah Alam Dash, Lebuh Raya Senai Desaru SDE, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE antara yang terlibat mencatatkan kerugian. Selain itu, Lebuh Raya Setiausaha Pantai SPE, Lebuh Raya Kajang Seremban atau Lekas, Lebuh Raya Bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang Suka, Terowong Smart, Lebuh Raya Pesisir Pantai Barat West Coast Expressway dan Lebuh Raya Lingkaran Luar Butterworth atau Butterworth Outer Ring Road adalah antara yang tersenarai. Beliau berkata perbezaan prestasi antara konsesi menunjukkan keperluan penilaian teliti sebelum kerajaan atau mana-mana pihak mencadangkan pembinaan lebuh raya baru. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.